Jadi hari ni kita akan sambung kita punya menu. Kita buat speed work sikit. Jadi sebelum speed work, kita akan cari air boom untuk kita jadikan minuman kita waktu kita rest lagi. Let's go. Okay, jadi kita dekat sini pagi ni. Kompleks Sukan MBSP Bertang Kepala Batas. Okay, jadi sekarang sekitar pukul 6.38. Dia tak buka lagi. Kita tunggu sat dulu. Kita buat apa yang patut dulu. Maybe boleh warm up ke, fueling sikit ke. Alright, let's go. Kita jangan bazirkan masa-masa kita. Okay, 6.50. Alhamdulillah dia sudah buka pintu. Jom kita gerak. Gerak. Jadi kita yang terawal kat sini. Kita parking dulu barang-barang kita. Ni bawa isotonik ni dengan beg. Kita parking kat sini tak apa. Tak ada orang pakai. Kita pun insya-Allah set je. Tengok view tu. Okay, so kat sini aku mulakan aku punya warm up aku selama 2 kilo. Jadi breakdown threshold pagi ni 2 kilo warm up, 3 set threshold pace dan 2 kilo tempo. Okay. So dalam masa yang sama, aku perasan ada akademi olahraga buat training juga pagi ni. Sebelum ni aku pernah kena halau dengan mereka. Sebab aku tak tahu kata mereka dah sewa track ni. Lagipun hari tu tak ada pun banner yang kata mereka sewa track ni. Kalau tahu aku tak buat lah session aku kat sini. Okay, jadi session ni aku tak record full. Sampai warm up je, lepas tu aku letak kamera. Okay, kita fast forward kan ke waktu kita dah habis session. Let's go. Okay, alhamdulillah done kita punya sesi threshold petang ni dekat stadium mini Bertam. Alhamdulillah tak kena halau. Jadi hari ni refleksi. Semalam tidur pukul 12. Pagi tadi bangun pukul 5.30, mandi and ambil breakfast 2 keping biskut oat crunch dan makan 1 energy gel dan 2 sip 2 sip je air isotonik. Boom. Ni okey. Jadi yang tu je ambil pagi tadi. Alhamdulillah perut okey hari ni. Makan malam semalam pun tak ada yang berat sampai boleh kacau perut pagi ni. Jadi alhamdulillah. So pagi ni kita pakai kasut baru daripada Keep Storm Tempo. Okay, kasut ni boleh lah bila bawa selama 60 minit 52 minit lari session kita dan 8 minit cooling down lah. Cooling down. Dah rasa panas sikit je. Jadi itu sahaja kot untuk hari ni. Thank you for watching. Let's go. Kita nak pergi breakfast, makan yang lebih berat. Okay, thank you for watching.